Halo, salam madani dan salam sejahtera. Saya Anak Gentang dan selamat datang ke podcast kami. Hari ini kita akan membincangkan satu topik yang sungguh penting, iaitu kerusi roda. Kalau boleh, kita tak mau duduk. Tapi bila kena pakai, kena duduk. Bersama saya juga pada pagi ini ialah Encik Hafizi daripada Jurupulih Cara Kerja yang bertugas di Hospital Rehabilitasi Ceras Kuala Lumpur. Ya, saya. Terima kasih Tuan kerana hadir bersama pagi ini untuk membincangkan satu topik yang agak pentinglah, wheelchair, kursi roda. Ya, terima kasih Angga Kentang juga kerana menjemput saya pada pagi ini untuk berkongsi topik yang agak penting kepada masyarakat kita berkenaan dengan jenis dan kepentingan kursi roda tersebut ataupun wheelchair lah kita biasa panggil ya. Okey, kita pun orang putih panggil wheelchair, orang Melayu panggil kursi roda, orang Cina panggil lonyi. Lonyi. Jadi saya ingin tahulah Cik Hafizi ya. Cuba jelaskan apa itu kursi roda sebenarnya. Okey. Kalau kita tengok kursi roda ni, dia kerusi ada roda. Jadi kerusi roda ni digunakan sebagai alat mobility kepada pesakit ataupun individu yang tidak mempunyai ataupun mempunyai kesukaran untuk berjalan. Jadi ia juga membantu memberi keselamatan, kebebasan dan yang paling penting ia boleh meningkatkan kualiti hidup diorang. Jadi kerusi roda ni is a life jugalah untuk pesakit ataupun individu yang tidak boleh bergerak. Bolehkah Cik Hafizi jelaskan apa ni kegunaan utama kerusi roda? Okey, terima kasih Uncle. Okey, untuk kerusi roda ni adalah alat mobility kepada pesakit atau individu yang mempunyai kesukaran untuk bergerak. Okey, selain daripada untuk bergerak juga, kerusi roda ini dia membantu memberi keselamatan dan ia juga memberi kebebasan kepada pesakit untuk bergerak terutamanya, dan pada masa sama ia meningkatkan kualiti hidup pesakit dalam menjalankan aktiviti harian mereka lah. Kerusi roda ni yang kita pakai ni sebenarnya untuk kegunaan utama dia apa dia? Kegunaan utama dia memang untuk bergerak. Ia bergerak dari point A ke point B lah. Okey. Tapi ada fungsi-fungsi lain dia jugalah. Ada kerusi roda ni dia membagi posture, membetulkan posture, memberi keselamatan supaya mengurangkan risiko jatuh kepada pesakit ni. Sebab ada pesakit ni dia bila dia tak boleh nak berjalan ataupun bergerak, risiko jatuh tu terlalu tinggi. Jadi maknanya dia memang sangat manfaat dia lebih besar daripada apa yang kita tahulah, tuan-tuan dan puan dan saya tahu. So we actually kita tak tahu yang sebenarnya kursi roda tu ada manfaat dia sebesar begitu. Saya nak tanyalah, saya ni kurang faham pasal kursi roda. Kadang-kadang aku nampak tinggi punya, yang boleh bengkok punya, melipat. Kadang-kadang kita bawa kereta, kita nampak orang yang boleh lipat-lipat, yang boleh buka-buka macam Legoland. Kan, macam Legoland kan, buka lah kepala dia, buka dia punya tu. So, saya nak minta tuan lah kan, tuan ni pakar. Jadi, kita nak tanya, betul tak tuan-tuan dan puan, kita nak satu pakar ni untuk memberikan kita jenis kerusi roda yang ada di market pada hari ini dan boleh diguna pakai semasa kita mengalami limitation of mobility. So boleh tak Cik Hafizi terangkan apa jenis kerusi roda yang ada di market sekarang? Boleh. Okey. So untuk kerusi roda ni jenis-jenis dia
Yang pertamanya mengikut World Health Organization lah Dia ditentukan mengikut berat dan kefungsian kerusi roda tu tersebut. Jadi jenis-jenis kerusi roda ni ada banyak. Terutamanya dekat pasaran ke terutamanya kalau kita tengok dekat hospital macam Uncle tadi share tadi kan. Ada tinggi, ada rendah, ada boleh cabut, ada tak boleh cabut, ada yang senang lipat, ada toilet lipat lah. Jadi untuk yang pertama ni, yang biasa kita tengok ialah kerusi roda standard. Kerusi roda standard ni kita senang ataupun selalu tengok dekat klinik, dekat hospital ataupun kalau tengok dekat mall pun ada. Itu kita panggil kerusi roda standard. Yang kedua ni ialah jenis kerusi roda semi lightweight ataupun separa ringan lah. Okey, separa ringan. Macam saya cakap tadi, kerusi roda ditentukan mengikut berat dia. Okey, untuk separa ringan ni pula, kerusi roda ni dia boleh buka dia punya armrest dengan footrest dia lah. Tetapi dia tayar dia tak boleh buka. Ada yang tak boleh buka. Okey. So jenis yang ketiga ni adalah kerusi roda ringan ataupun bahasa kita panggil dia lightweight wheelchair. Ultra light lah. Ultra lightweight tu dia lain lagi. Oh, ya, I see. So lightweight wheelchair ataupun kerusi roda ringan ni mostly di hospital rehabilitasi ceras, semua pesakit kita akan mengguna dia. Sebab dia ringan, semua komponen dia mostly ataupun kesemuanya boleh dicabut. Tayar boleh cabut, armrest tempat letak tangan tu boleh cabut, tempat letak kaki pun boleh cabut. Dekat tempat duduk pun dia boleh lipat lah. Okay. Jadi itu adalah jenis kerusi roda lightweight. Dan seterusnya adalah kerusi roda ultra lightweight. Ni yang biasa kita dengar kerusi roda sport. Yang kita selalu boleh lumba tu. Yang boleh lumba tu. Tapi ultra lightweight ni dia boleh kita pecah kepada dua pula. Yang pertama kita panggil aktif dan yang kedua adalah sport lah. Yang aktif ni dia adalah berdasarkan untuk aktiviti harian, untuk pesakit melakukan aktiviti harian dia lah. Okey. Dan untuk ultra lightweight yang untuk kegunaan sport ialah sport oriented lah. Kalau kerusi roda tu untuk guna badminton, dia akan dibina mengikutkan spesifikasi badminton lah. Okey, itu mengikut berat. Jenis yang seterusnya ialah pushchair kita panggil dia ataupun digunakan untuk transportation. So pushchair ni dia berbeza daripada kerusi-kerusi lain sebab dia punya tayar kecil. Dan pesakit ataupun individu ni tak boleh tolak sendiri. Dia perlukan orang lain untuk tolak ataupun dia punya penjaga lah terutamanya untuk tolak pesakit tu. Dan seterusnya ialah kerusi roda yang biasanya kita panggil kerusi motorized wheelchair lah ataupun kerusi roda elektrik. Kerusi roda elektrik ni dia ada motor, bateri dan joystick. Kerusi roda ni dia digunakan untuk jarak yang jauh dan dia tak memerlukan tenaga yang banyak bila kita untuk mengendalikan dia. Ya. Uncle pernah dengar kerusi roda untuk berdiri tak? Tak ada. Tak pernah kan? Ada kerusi roda standing. Ada. Kerusi roda standing ni adalah kerusi roda jenis berdiri, digunakan pesakit untuk membantu dia berdiri. Untuk sokong posture dia. Ya, betul. Itulah kerusi roda standing ataupun kerusi roda untuk berdiri. Seterusnya adalah jenis recliner. Recliner ni pun ataupun macam Uncle cakap tadi, dia akan membantu ataupun kita tengok dia build dia besar tau. Dari atas sampai ke bawah support dia. Sebab dia nak membantu dari segi posture badan. Dia kepala ada support dia, tangan ada support dia dan kaki, dan yang paling penting untuk recliner dia boleh baring. Boleh tidur lah. Boleh tidur lah. Cuma jangan amalkan lah. Saya pun tak nak tidur atas kerusi roda. Okay. Jadi seterusnya adalah kerusi roda bariatrik. Bariatrik ni khas untuk pesakit yang mempunyai berat 150 kilo ke atas lah. Jadi saiz dia pun akan besar dan dia punya binaan pun agak kukuh supaya tampung berat badan pesakit tu. Saya pernah dapat
pesanan daripada Dr. Sukri lah, Ya. IKN, pakar bariatric. So dia minta saya kerusi roda. Kerusi roda badan besar. Ya. Dan kos dia adalah 6,500. Betul. Dia punya pembedaan sendirilah. Okey, kita sampai ke akhir segmen kita dan kita ingin bertanya pada Tuan Hafizi lah. Dia ni daripada Rehab Ceras. Everyday dia, setiap hari dia ada bersama dengan orang-orang kurang upaya ataupun orang-orang yang mempunyai mobiliti terhad. Jadi kita nak tanya juga apa pesanan terakhir. Janganlah pesanan terakhir. Macam salam terakhir. Pesanan itu dahsyat tu. Pesanan terakhir. Apakah pesanan yang kita nak bagi pada penonton-penonton kita ataupun pendengar-pendengar kita? Okey. Jadi untuk kerusi roda, pesanan saya senang saja. Pesanan saya ialah pilih kerusi mengikut keperluan individu tersebut. Okey. Sekiranya pesakit ni dia memerlukan sokongan posture ataupun dia perlu bergerak dengan banyak, pilih kerusi yang betul. Sebab apa? Apabila kita bertugas dengan individu-individu yang special ni kan, saya panggil istimewa lah ya. Apabila diorang tidak boleh berjalan, motivasi diorang akan rasa down, akan rendah. Dan diorang rasa untuk kembali kepada keluarga, kepada masyarakat tu dia rasa tak boleh. Tapi dengan adanya kerusi roda ni, diorang boleh kembali kepada masyarakat, kembali kepada keluarga, supaya pada masa sama juga boleh boost motivasi diorang supaya untuk meneruskan dan melakukan aktiviti kehidupan seharian mereka. I see. Tuan-tuan dan puan, kita telah sampai ke penghujung segmen kali ini. Tapi saya nak berpesan sedikitlah. Kaki dan tangan adalah milik kita. Mobility bukan milik kita. Dalam sekelip mata, Tuhan boleh melumpuhkan anggota mana-mana badan kita. Orang yang aktif, kamu haruslah bersyukur dan kamu haruslah bersenam. Jangan tunggu kamu sakit baru kamu ingat aku nak bersenam. Jangan kamu tidak dibenarkan berjalan baru kamu rasa berit. Sekali lagi saya berterima kasih pada Tuan Hafizi. Ini adalah penghujung kita dan saya rasa yang penting sama-sama kita mendapat manfaat daripada segmen yang walaupun sekejap tapi padat, dan sama-samalah saya dengan Tuan Hafizi mendoakan tuan-tuan dan puan-puan sehat walafiat, sentiasa bersyukur dan sentiasa bersangka baik dan juga sentiasa berbuat baik. Sedekah itu adalah bekalan kita ke kubur. Betul. Terima kasih semua.